Okey, kita akan masuk dah huruf yang berbaki dalam makhraj al-lisan. Ada beberapa tempat lagi, iaitu ada huruf yang menggunakan tengah lidah kita. Iaitu tengah lidah kita ini kan bahagian tengah lidah ini dia akan rapat ke lelangit atas, iaitu huruf ya, jim dan shin. Ya, yi, yu, bai. Okey, nampak? Ja, ji, ju, baj. Sha, shi, shu, bash. Shin ini adalah satu sifat yang special bagi dia, iaitu sifat at-tafashi, iaitu berhamburan angin macam tu. Sha, shi, shu, sha, shi, shu, bash. Kemudiannya huruf qaf dan huruf kaf, iaitu kedua-dua huruf ini dia menggunakan pangkal lidah di kawasan hujung yang dekat dengan anak tekak. Ko, qi, ku, bak. Kaki, ku, bak. Huruf qaf ada lantunan, kena lantunkan suara. Seterusnya huruf lam dan huruf nun. Huruf lam dan nun ini dia berada di kawasan hujung lidah kita, dirapatkan ke langit keras. Okey, tuan-tuan dan puan, rasa tak dekat belakang gigi kita ada langit keras kan? Ada langit yang macam dia bercorak-corak sikit. Kawasan keras tersebut. La, li, lu, bal, na, ni, nu, ban. Itulah tempat bagi huruf lam dan huruf nun. Dan kedua-duanya huruf istifal, di mana kita kena rendahkan bacaan kita, ataupun dalam makna kata mudah kita senyum nipis. La, li, lu, bal, na, ni, nu, ban. Okey, jelas. Dan yang terakhir huruf ra. Kedudukannya adalah hujung lidah kita berada di antara lelangit dan gigi atas. Kat langit belakang gigi atas kita sebut huruf ra. Ra, ri, ru, bar. Dan ingat dekat huruf ra ini dia ada satu sifat, iaitu getaran, takrir. Ra, ri, ru, bar. Ra, ri, ru, bar. Ra, ri, ru, bar. Okey, jelas.